Macam mana JMV Max ni bergerak? Sebab saya ada orang run JMV Max dia padu, ada orang dia run JMV Max dekat TikTok tak padu. Okay, Mas, saya bagi korang faham flow dia. But sebelum tu, korang ada masalah bisnes apa, korang cuba komen kat bawah. InsyaAllah saya akan bantu korang. Okay, so Mas, saya sambung. So kita kena faham, dalam any marketing channel dekat dunia ni, dia mesti ada 3 ni. Awareness, consideration, conversion. Kalau orang lain ajar apa, tofu lah, mofu lah, bofu, semua tu betul, tak ada masalah. But kita kena faham, JMV Max fokus kepada yang bawah ni, iaitu adalah conversion. Yang di mana kita faham, siapa yang run JMV Max dia tahulah. Lebih banyak dia makan cost, lebih banyak sales yang kita akan dapat. Betul tak betul? So untuk nak makan cost, dia ada 2 je. Kita run JMV Live. So JMV Live ni bergantung kepada live post. Lebih banyak live post tu kita ada, lebih lama dia buat live, lebih padu dia buat live, dan JMV Live akan makan cost, akan dapat hasil banyak. Lepas tu JMV Product, dia fokus kepada content yang delivering. Content delivery ni adalah content yang ada beg kuning. Lebih banyak content beg kuning kita, lebih padulah kita punya JMV product. Dan content dia adalah content yang betul-betul hard selling. That's why satu hari minimum kena buat 6 content yang ada beg kuning yang saya namakan dia hard selling. Minimum. Dan seterusnya, apa yang saya nak beritahu kat sini adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita kena faham, iaitu adalah, alamak, kenapa orang lain buat dia padu, aku tak padu? Jawapan dia adalah, macam mana kolam kita dekat atas. Lebih besar kolam kita, lebih laju JMV Max ni berjalan. Ramai orang kolam ni tak cukup besar lagi, so dia run JMV Max, dia slow. So kolam ni yang saya namakan adalah apa dia? Yang ni yang saya namakan ni adalah brand demand. Apa membezakan ada orang tu letak ROI 10 dia makan habis, laju JMV Max. Ada orang letak ROI letak 3 pun lambat. Sebab ROI equal to brand demand. So untuk brand demand, kita kena awareness brand kita besar, consideration brand kita besar dengan cara bagaimana? Yang pertama adalah organik. Apa maksud organik? Macam mana kita pandai buat konten-konten yang FYP. Konten yang organik sendiri, viral secara automatik tanpa beg kuning. Sebab tu saya kata, kalau kita buat 6 konten beg kuning, kita kena at least 3 ke 4 konten yang tanpa beg kuning untuk nak bagi viral. Macam saya ada 6 konten beg kuning, 6 konten tanpa beg kuning. Tu saya buat sebab sehari 12 konten. So seterusnya adalah, cara yang kedua adalah paid. Paid tu apa dia? Paid marketing berbayar lah. Contoh, that's why kita kena run TikTok Ads Manager. TikTok Ads Manager ada setup awareness, ada setup untuk consideration, traffic, video view, ada community interaction. Benda tu adalah sebenarnya dia tak bagi short term result, tapi dia besarkan kolam kita untuk ada JMV ni padu. That's why korang kena run TikTok Ads Manager juga. Seterusnya kita bayar apa dia? Kita bayar affiliate agency untuk banyakkan affiliate. Lagi paid marketing, kita bayar ambassador ataupun KOL. Contohnya kita bayar apa lagi? Contoh kita besarkan lagi dengan strategi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, influencer. Influencer dah beritahu dah. Saya bagi contoh apa saja paid marketing yang maybe dia bayar untuk dia buat collaboration